Hai, Assalamualaikum sahabat-sahabat Cik Salma. Hari ni Cik Salma nak buat masker muka telur dengan kopi. Inilah bahan-bahan yang akan kita letakkan di dalam masker kita hari ini. Beberapa bahan yang ringkas dari dapur sahaja. Yang pertama, kita sediakan telur. Tetapi kali ini kita pakai telur yang berwarna kuning sahaja. Masker ini digabungkan dengan kopi dan beberapa bahan yang lain untuk menghakis penuaan pada wajah kita. Kedut-kedut di sekeliling wajah kita tu. Sediakan mangkuk dan kita letakkan bahan yang pertama, iaitu kita ambil sebiji telur yang berwarna kuning dan masukkan ke dalam mangkuk ini. Telur kuning ini akan dapat mengurangkan kerutan di wajah kita, malah membuang kesan penuaan di wajah kita. Yang kedua, kita masukkan satu sudu tepung jagung. Tepung jagung ini pula untuk bagi wajah kita glowing dan membuang hakisan minyak di wajah kita. Dan yang ketiga, kita masukkan satu sudu kecil serbuk kopi ke dalam ini. Selepas kita buat semua bahan ini, kita letakkan dalam peti ais. Dan seterusnya kita letakkan satu sudu kecil serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni tak boleh banyak-banyak, nanti muka kita akan jadi kuning. Kita sediakan dalam satu sudu sahaja, satu sudu kecil saja. Dan seterusnya kita masukkan satu sudu kecil madu ke dalam bahan kita ini. Kita kacau-kacau agar ia sebati dengan kuning telur kita tadi tu. Dan kita pakailah sampai ia kering. Barulah kita basuh muka kita itu. Dan bila dah keluarkan daripada peti ais, dia terasa sejuk aja di muka ini. Dan amalkanlah setiap hari. Kerana kulit kita ini akan memberikan perubahan yang baik untuk kulit kita. Dan boleh tengok petua-petua yang lain juga. Pilihlah yang mana untuk jadikan masker. Semuanya adalah petua orang-orang dulu, yang mana bahannya daripada dapur sahaja. Terima kasih kerana follow Petua Cik Salma, dan kita akan berjumpa lagi dalam petua-petua yang lain.